Duit. Kita tak dapat. Susu. Mana kat lagi? Duit. Oh, sebiji habis dulu saya pun. Okay, tap-tap guys. Jangan lupa. Hari ni kita nak jual brownies. Macam tu kejadian dia Dia kejut lah. Kita gunakan pure butter, kita guna chocolate berries, kita guna serbuk koko pun yang mahal lah. Okay. DM ataupun terus komen saja, okay. Okay, brownies kita ni pure butter. So kalau nak pick up di area Pandamaran, okay, kita boleh delivery seluruh Lembah Kelang dan postage seluruh Semenanjung Malaysia. Sabah, Sarawak, kita akan cubalah macam tu. Okay, brownies ni dia tahan 3 hingga 5 hari di luar. Nak lagi best letak dalam peti. Lepas tu kalau nak makan keluarkan awal 15 minit awal. Ni kedupan. Kita dah ada tetamu, customer. So customer tak sabar-sabar. So kita customer tak sabar-sabar nak makan kek. Apa dah? Nampak? Ni semua. So jom kita potong untuk customer. Customer ni dia nak makan panas-panas. Panas. Kita tak sabar-sabar, dia kita rasa tak. Kita pun tak sabar nak rasa. Ni panas. Bismillahirrahmanirrahim. Buah coklat dia. Mana? Ayaling.